Mau cuci? Cuci luar dalam bang. Lupa. Apa? Smart tag dengan tercenggur takut hilang kan? Tak ada. Sini tinggal telefon emas pun semua saya tak ada ambil punya. Ya ke? Betul, tak ada. Water wax nak? Water wax. Water wax apa pula? Water wax ni macam ni bang. Kotor lambat lekat lah. Macam abang jijik ni. Jijik. Kereta abang ni jijik. Kotor lekat. Jijik kau panggil? Itu Melayu kasih ajar sama siapa ajar kau Melayu? Kang aku siku kau Kang. Dia kata kalau kotor jijik. Kata aku. Kotor bukan jijik. Weh, kotor jijik juga ah. Kotor je, tak ada jijik-jijik. Oh, okey. Jijik kata. Abang bawa kereta, hujan kan? Air laju turun tak? Atau lambat macam abang? Ke macam mana bang? Saya tak puas hati, saya tak tahu siapa ajar you Melayu. Cakap Melayu. You pandai cakap Melayu ke tak boleh? Saya belajar itu ada budak Melayu ajar sama saya. Apa macam banyak kutuk saya? Hei, sopan ya saya. Sopan lah. Laju air turun. Tak, dia air kadang dia melekat lah, dia tak ni kan. Dah wiper pun air masih lagi ni, kabur lagi, susah nak nampak. Buta lah. Tak adalah sampai buta. Buta lah tak nampak kan? Sebab tu jangan belajar ikut translate je. Kabur. Kabur bukan lari curi orang wang, lari, kabur. Itu bahasa Indonesia. Jangan campur. Bahasa Malaysia lain. Sorry abang, sorry. Saya punya kawan ikut ramai. Dan je belajar. Sorry. Ni kabur tu maksudnya cermin tu tengok tak boleh tengok sebab ada air lagi walaupun dah wiper. Oh, okey. Apa ni sudah buruk? Oi, koyak. Tengok sudah cabut. Nanti saya basuh abang salah sama saya. You sudah rosakkan saya punya wiper lah. Bang, tukarlah bang. Mahal wiper. Mestilah 100 lebih tapi cari yang kualiti punya lah. Tengok, ini bodoh punya ni. Bodoh punya tu macam English apa panggil Not good. Bodoh punya. English you stupid. Carut banyak kuat ni. Bodoh punya tu not good kan? Not good. Bukan bodoh lah, dia panggil tak bagus. Tara bagus. Tara bagus. Tidak bagus kalau bahasa Melayunya. Tidak bagus. Okey. Itu abang tidak bagus? Bukan saya tak bagus. Wiper. Okey, sorry. Ini. Sini barang. Sini, abang. Ni abang kena guna ni bang. Ni apa? Wiper. Ini ada itu hidrophobic punya sistem. Tahu? Apa ada sistem pula dalam wiper? Abang cuci kereta kan, air turun lambat. Hujan turun lambat. Dia kabur kan. Sebab itu abang kena water wax coating luar betul. Kalau water wax dengan coating baru air tak melekat dekat cermin, baru laju, baru clear cermin. Ini abang tak payah water wax, tak payah coating itu cermin. Kenapa? Dalam ini sudah ada infused coating. Dalam ni ada coating. Oh, ada itu teknologi. Ini abang hujan sudah wipe satu kali, itu air terjun. Air terjun situ. Sungai Congkak. Sungai Tekala ke Sungai Congkak? Boleh, mana-mana. Jeram Toy. Abang tengok ni, tengok. Laju macam siput lumba. Oh, nampak? Ini boleh pakai 2 tahun. 2 tahun lifespan-nya bang. 2 tahun tahan Tahan 100 lebih aja. Abang cuci, mau water wax lagi, mau coating lagi. Saya cuci 2 kali seminggu. 2 kali mau water wax. 2 kali seminggu Saya tengok macam 2 tahun 1 kali cuci kereta abang. Kurang ajar. Itu sebab hujan tau. Oh ya ke? You saya hantar balik baru tahu. Jangan bang, saya sini makan cari makan. Kampung wang hantar saya. You hantarkan wang kampung. Oh ya, patut I punya wang tak ada. Kalau kampung hantar saya ada wang. Pelik-pelik seorang ni. Ini barang baru 100 lebih. Ini website kita sold out. Sold out Boleh lah, boleh. Pasal dekat saya punya kereta. Oi, sudah hujan bang. Oi, sudah hujan. Tukar sekarang. Saya tukar sekarang Apa brand? Trapo. Ini Trapo. Ini kedai ini Trapo. Oh, bagus Saya lupa cakap. Itu Jepun punya teknologi. Jepun. Jepun. Oh. Itu arigato sajarimashita. Tahu? Oh, Jepun punya teknologi itu Trapo. Ya. Boleh tukar. Tukar. Okey. Tak payah coating sudah lepas ni. Tak payah coating ni. Tak payah water wax. Tengok bodoh betul. You berhenti cakap bodoh. Sorry. Sekarang air tak jatuh bang. Air tak terjun. Kalau pakai itu air terjun. Semua terjun. Sungai Congkak. Okey. Okey. Tukar. Tukar. Okey. Sudah hujan.